Penampilan pelakon jelita Datin Intan Najwa dalam busana kurung moden berwarna hijau baru-baru ini ternyata menarik perhatian ramai. Menerusi perkongsian di Instagram, rata-rata warganet memuji gaya elegan serta pemilihan warna yang menyelahkan lagi kejelitaan pelakon berusia 26 tahun itu. Namun di sebalik pujian yang diberikan, seorang pengguna media sosial mendakwa baju dan penampilan aktris itu kali ini kelihatan murah. Nampak singlet terus nampak gaya cheap, tulis individu berkenaan. Sentiasa lantang memberikan teguran kepada pengikutnya di media sosial, aktris itu bagaimanapun tampil memberikan respons mengenai pakaian singlet murah, seperti yang didakwa individu terbabit merupakan set busana lengkap. Baju bahagian dalam tu dah sekali dengan kurung sebagai satu set, jelasnya ringkas. Selain itu Intan turut menegur sekaligus mengajar bahawa tindakan individu tersebut mengkritik dan meninggalkan komen jahat mengenai penampilan orang lain menggunakan bahasa yang kurang sopan adalah biadab. Tolong jangan suka hati cakap perempuan lain nampak murah, itu sangat biadab, tegas Intan. Tindak balas Intan itu menerima sokongan apabila ramai yang memuji keberaniannya bersuara dan menegur komen yang dianggap melampau. Bahkan rata-rata bersetuju mengenai budaya meninggalkan komen negatif dan menjatuhkan maruah orang lain perlu dihentikan. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.